ibu. Namanya orang. Lah, adik hati-hati, okey? Okey. Adik, contoh kan, adik tengok kat dekat luar seorang-seorang. Lepas tu, ada orang yang adik tak kenal datang dekat dengan adik nak cakap dengan adik. Adik buat apa? Adik larilah dan beritahu ibu. Bagus anak ibu. So, adik kan suka main gadget tu kan? Lain kali adik make sure hati-hati tau bila guna gadget tu. Sebab dekat dunia online pun, benda yang sama. Kita tak tahu siapa dekat belakang skrin dan kita tahu juga apa niat mereka. Jadi, kalau adik nampak ada konten macam tak senonoh ke, tak selamat ke, ataupun pelik-pelik, adik terus bagi tahu ibu atau ayah. Okey? Oh, okey ibu. Adik tengok buat apa tu? Adik tengok YouTube je ni, Ibu. Oh, YouTube. Tengok video apa? Tengok video game macam ni, lawan-lawan. Kebiasaannya time adik main phone ni, pernah ke keluar apa-apa konten yang buat adik rasa tak selesa ke, orang macam tak senonoh lah? Oh, pernah je ibu. Kadang-kadang keluar konten yang macam tak sesuai dengan adik, tapi adik selalu skip, adik tak tengok pun. Okay, bagus. Lepas ni kalau macam ada keluar lagi yang lagi teruk, adik boleh terus beritahu ibu atau ayah, okey? Okey, Ibu. Adik, kenapa? Okey tak? Adik nampak tak okey tu. Betul ke okey? Adik tahu kan adik boleh bagi tahu ibu dengan ayah apa-apa je. Faham, online tu macam-macam konten boleh keluar. Adik nampak apa-apa yang adik tak suka ke? Sebenarnya adik tengah scroll-scroll TikTok ni. Tiba-tiba adik ternampak satu konten yang tak senonoh. So adik takut nak beritahu ibu. Oh, kesian anak ibu. Bagus bagi tahu ibu. For now, adik block dulu, okey? Lepas ni, kalau ada konten-konten yang adik tak selesa, adik terus bagi tahu ibu atau ayah, okey? Okey, Ibu. Lepas ni ibu janji tak marah ya. Terima kasih. Mestilah ibu tak marah. Ibu nak yang terbaik untuk anak-anak ibu. Sama-sama.